Hai guys, Assalamualaikum. So, bertemu kembali kita. Apalah aku buat ni. Okay fine. Actually hari ni aku tengah tunggu Allah. Aku tengah tunggu ni. Apa tu, hari ni aku kena ambil air gula kali kedua. Kena minum air gula, kena ambil darah. So sekarang ni dalam tempoh 2 jam nak kena tunggulah. So daripada aku tunggu dekat KK yang sangat padat dan crowded dan padat sama je lah. Okay, so better aku duduk kereta. Dalam kereta aku buat vlog. So I think aku nak buat vlog untuk journey aku daripada first trimester pregnancy, second and third. So to recap, during first trimester aku, dia punya simptom, dia punya macam mana aku boleh tahu yang aku pregnant. Cara natural, spiritual, instinct. So masa first trimester tu, first aku tahu aku pregnant sebab time tu lepas je habis kenduri belah Hazmi dalam 2 minggu after that kot. 2 minggu ke 3 minggu after that. Tapi awal jugalah aku rasa macam pinggang aku lenguh sangat-sangat. Dia lenguh yang macam aku tak pernah rasa lenguh pinggang tau. Lepas tu tiba-tiba tu first time aku rasa pinggang aku yang sangat lenguh. Dia macam pinggang tu berat. Pinggang tu rasa macam nak longgar, macam nak lenguh lah. Dia lenguh, dia tak selesa, sangat tak selesa. And then aku rasa macam senggugut tau. Sebab okay, masa should be aku period masa akhir bulan 12 macam tu. Tapi masa akhir bulan 12 tu period aku tak datang tau. Aku dah late. Lepas tu lagilah menguatkan aku rasa aku pregnant. And then dia senggugut tu rasa, tapi dia macam kejap-kejap okay, kejap-kejap tak. Dia macam senggugut tu tak sekuat senggugut yang selalu aku kena lah untuk period. Dia just rasa geli-geli je macam tu kan. Tapi malam memang tak selesa tidur, pinggangnya lenguh. Okay, tu satu first symptom aku. Dengan second aku period lambat datang. And then third, masa tu Hazmi dia kerja dekat site dekat Terengganu. So aku macam fikir, kenapa aku cari rindu sangat husband aku ni? Emotional damage. Emotional damage. So aku macam, aku call dia cakap, yeah, I think I pregnant. Masa nanti aku macam, biarlah. Okay, lepas tu dia pun macam, tak apa, nanti kita check lah, tunggu dia balik site kan. But before dia nak balik site tu, aku adalah kemas rumah. Baru dapat kunci rumah kan. So kemas lah, aku mop, aku apa semua dengan family in-laws aku kan. And then aku penat, aku macam, asal ni, selalunya aku aktif tau. Aku sangat aktif orang ni. Walaupun aku buat tidur, tapi aku aktif. Okay, lepas tu and then Hazmi pun balik lah bulan 1 ke Bulan 1 macam tu dia dah balik site daripada Terengganu kan. Dia balik kejap lah dalam seminggu macam tu kan. Lepas tu dan kita orang check lah sebab okay, aku macam kerak kencing. Okay, Ford aku kerak kencing. Tiba-tiba kerak kencing malam, buka atas tilam lah. Baik, aku terbangun malam dan aku shishi lah. Okay, lepas tu masa tengah tidur tu pukul 3 pagi tau aku terbangun. Saya cakap, yang jom kita check. Member si Hazmi tu dah barai macam pergi check. Mata dia tutup tapi dia bercakap dengan aku. Aku macam geramnya lagi aku ni. Lepas tu aku tak ada nak surprise pun sebab aku dah, insting aku memang target aku pregnant. Lepas tu kan aku pun pergilah, okay, pergi check beli yang pregnancy test tu kan. Lepas tu urine test tu, dan aku pun sisi tengok. Aku tunggu dalam bilik air tu 2 line lah. Masa aku macam okay, sangat tak surprise. Aku macam lepas aku pun masuk bilik, aku tunjuk yang pasal Azmi macam Tanya ya. Mata dia mesti tutup. Aku geram. Cakap, ya kita pregnant. Lepas tu Azmi macam okey lah. Lepas tu macam dah jom tidur. Sangat chill lah kita orang, macam dah jom tidur. So aku pun sambung tidur. Esok tu barulah aku excited macam bagi tahu masa tu kita tidur rumah apa in-laws lah, parents Azmi. Saya bagi tahu ibu, bagi tahu ayah macam ibu, ayah, congratulations bakal jadi nenek dan atuk semua kan. Masa aku call mama, call kakak, call semua kan. Dan setelah tu itulah baru first trimesternya bermula lah, pregnancy-nya bermula, journey. So masa first trimester simptom dia makin lama makin menyerlah gitu Lepas je dalam minggu ke berapa minggu ke, I tak ingat lah. Tapi macam tu lah. Okay,
Aku punya dia bau memang macam anjing K9. Macam ibu buka pintu pita ais sebelah atas, sebelah freezer kan, aku macam muntah tau. Sebab aku tak tahu dia macam bau busuk lah kan. Padahal tak bau pun pita ais tu before this. Bila buka aku macam bau segala benda dalam tu. Aku macam apa benda siap. Padahal aku jauh tau. Lepas tu ibu kata, kenapa kau Min? Kenapa? Tak tipu, lawyer. Lepas tu bangun pagi, morning sickness dia, tak adalah morning sickness apa pun. Dia the whole day sickness. Dia macam lawyer tu. Memang sampai ke aku nak tidur aku lawyer. Tapi aku tak muntah. Aku just lawyer je. Like rasa macam nak muntah semua tu kan. And then aku kuat tidur. Like aku dah lah baru masuk kerja, tempat baru, office baru. And aku tidur. Aku tak bagi tahu dia orang lagi aku pergi kelik yang aku pregnant. So aku macam tak nak lah saat awal lagi kan. And aku tidur. Aku macam mampus korang lah, aku nak tidur. Sebab first aku kerja aku tak banyak sebab kebanyakan drawing semua diorang dah siap guna third party kan. So aku baru je designer dalam company tu. So I'm the first and the one and only designer dekat situ. So aku macam so kerja diorang tak banyak sebab diorang nak settle dengan third party diorang punya dulu. Aku macam banyak sangat masa yang terluang, masa yang dibazirkan dekat sana, kat office tu. So aku tidur. Tapi aku taklah tidur the whole day. Aku just tidur dalam gap 10 minit. Tak pun paling aku ngantuk sangat pun 20 minit lah maksimum. Aku tertidur dekat meja aku. Aku tertidur tau sebab sangat mengantuk. Aku tak tahu apa aku mengantuk. Aku tidur awal tau. Lepas tu aku muntah throughout pregnancy aku muntah 3 kali je. Itu pun muntah air. Bukan muntah makanan, muntah air. Macam tu. And then selera makan aku kurang. Aku tak boleh makan. Aku tak boleh bau kopi. Nasib baik aku tak minum kopi. So aku memang tak boleh bau kopi. Ada satu hari tu akak depan aku lah, duduk depan aku kan. Dia buat kopi, dia buat Nescafe. Aku rasa macam nak mengamuk. Aku rasa macam nak campak je kopi dia tu sebab bau dia sangat kuat. Pasal aku nak muntah. Aku macam macam tu dah tersengguk dah. Pasal aku macam okay lah fine. Aku macam biar relax lah. Pasal aku pakai fresh care aku tu kan, roll on tu kan. Lepas tu and then first aku tak boleh bau kopi. Second aku dari bau aku kuat. And aku tak boleh makan. Aku tak boleh bau durian. Bau yang kuat tau. Durian, perfume yang berbaukan floral, like bau bunga, macam bau rose. Aku tak boleh. Aku rasa macam busuknya. Dia kan busuk apa, dia macam pengit macam tu tau. Rasa bau laki aku suka. Okay lah. Tak adalah aku menyampang laki aku kan. So aku macam and then aku sangat clingy laki aku. Masa then kau bayangkan laki aku dah lah pergi site. Masa first trimester tu, lepas dah habis seminggu dia balik rumah, dia pergi site balik. Lama. Pasal aku macam nangis emotional aku damage teruk. Aku macam malah aku nangis apa semua kan. Ada satu hari tu like rumah dah siap semua kan. So aku try lah duduk seorang kat rumah tu. I thought I can handle myself. Sebab selama ni memang aku duduk seorang pun kat rumah abang aku. Masa aku kerja, masa aku bujang aku jaga rumah dia. So macam okay lah kot sebab ada Saleh pun ada. Tapi tak, aku rasa sangat sunyi, sangat alone, sangat rasa macam aku sunyi. Fikiran aku sangat kacau, emotional damage sangat teruk. And aku sampai kata tak apalah, I kena duduk rumah ibu ayah. Rasanya sebab rumah in-laws aku dekat je dengan rumah aku. Lepas aku macam aku tidur rumah in-laws aku. So aku tak dah sunyi sangat. Aku adalah orang nak bercakap. But still aku rasa homesick. Like I miss my husband. So my husband is my home. So aku literally homesick. Lepas tu and then craving aku, benda aku mengidam adalah sangat pelik. Tak adalah pelik pun bagi aku, tapi aku rasa pelik. Aku mengidam nak balik rumah Melaka. Aku mengidam nak balik rumah mama kat Melaka. Kata tak, aku sanggup ambil leave. Dan aku baru masuk kerja. Aku pun tak kisah tu. Aku nak balik juga esok tu, hari Khamis aku nak balik. So Jumaat tu aku ambil leave. Aku ambil EL. Sebab kan aku tak larat sebab aku lawyer. Aku minta tolong kakak. Sebab kakak pun nak balik juga minggu tu. So aku cakap, kakak boleh lah, tolonglah ambil awi. Sebab masa kakak aku cakap kesian. Sebab aku ni sejenis aku adalah orang yang second last lah nak balik rumah Melaka tu. Aku ada jelasan, Ma busy lah mama ni lah, mama tu lah ma. Sebab aku macam malas nak balik rumah Melaka. I don't know why. So macam
Tiba-tiba kali ni aku yang orang terpaling nak balik Melaka. Kakak aku macam, habislah kau Win, kau pergi mengidam, kau nak balik Melaka je kerja kau. Cakap, tak tahulah kau orang balik Melaka. Pasal aku nangis. Aku nangis nak balik Melaka. So dah sampai rumah Melaka tu, aku makan semua masakan mama. Like, aku minta mama buat tu, mama masak ni. Pasal mama masak je weh. Pasal aku makan, aku nak nangis sebab terharu. Aku macam sangat sensitif Aku makan macam sedapnya mama, sedapnya. Lepas tu mak aku macam pelik macam, anak aku ni betul ke tak betul macam tu kan. And then makanan, aku tak boleh bau rebung. Memang aku nak muntah. Bau rebung, bau, kebanyakannya bau-bau benda yang kuat-kuat. Macam durian, bau perfume. Aku tak pakai perfume langsung time first trimester. Padahal aku suka perfume. Sekali aku tak pakai perfume. And I was like, very very feel like sangat smelly ke apa. Tapi tak ada pun bau pun. Aku punya pemikiran je yang over. So macam tu lah. Tu first trimester aku. Kita move to second trimester. Ciki. Second trimester adalah trimester yang orang kata honeymoon punya apa, moment kan. Honeymoon punya trimester kan. Boleh lah, bagi aku boleh lah. Sebab masuk je second trimester week ke berapa belas belasan week tu, aku punya loya aku dah hilang. Rasa bau tu aku still akan macam annoyed, tapi aku still boleh bau dah. Aku dah boleh bau dah. Macam tu aku dah macam tak kuat sangat dah canine aku ni. Rasa cuma perutnya dah nak getting bigger kan. Aku rasa macam bengah banyak. Tak ada bengah pun. Dia macam something like that. Tapi sekejap je. Macam tu je lah. Lepas tu tak banyak sangat alahan. Okay je. Aku sangat happy. Lepas tu tapi still lah adalah clingy husband tu is still clingy husband. And then aku dah tak tidur sangat dah kat office. Adalah tertidur tapi tak sekerap masa first trimester, which is setiap hari. Yang second trimester ni kalau aku betul-betul penat je aku tidur. Kalau aku tak penat aku still boleh buat kerja lagi lah. Boleh lah cari kerja apa yang patut nak buat kan. So aku pergi site, aku ikut Hazmi pergi site. Ikut dia pergi Terengganu, ikut dia pergi Johor, pergi site kan, tengok PMU whatever semua tu. And then I still manage lah to be productive. So second trimester biasa je. And then aku kena minum air gula. Air gula dia bukan tak sedap. Dia manis. Dia macam sebab kan KK punya gula kan tak ada perisa kan. So rasa kosong kan. Aku minum one shot sebab air gula dia tak buat suam sangat. Dia buat macam just nice, just ambient punya temperature. So aku boleh minum one shot. Tapi nak rasa loya tu kuat. Aku rasa macam tapi tak boleh muntah. Kalau muntah kena minum lagi. So aku ketahan lah. Kena puasa before that. Alhamdulillah. Rasa air gula. By the way hari ni aku minum air gula lagi kali kedua. Sebab kan aku ni overweight. Berat aku naik. Supposedly aku 55, 56 macam tu tau. Sekarang berat aku dah 68. 68.7. And I was like, weh. Aku sejenis kalau berat aku cecah angka 6 je, 60 kg je, aku dah depressed. Aku dah macam I need to do something. I need to work out. I need to ni. Ni aku tak boleh buat apa. Aku boleh lah buat workout biasa-biasa tu. Tapi aku kan jenis hardcore. Aku nak workout buat macam-macam lah. Tapi sebab aku ada masalah tulang ekor aku dia macam ternaik sikit, macam tertonggik sikit lah tulang ekor aku tu. So aku tak boleh buat workout yang ekstrim sangat macam aku bujang. Sebab aku dah ada budak kecil dalam perut ni. So takut beban aku tu lagi teruk, lagi sakit. So aku just boleh buat stretch, boleh buat yoga, whatever and so on je. And then so aku kena jaga pemakanan, which is aku tak jaga pun. Aku makan je macam biasa. Cuma air manis tu, aku craving manis tapi tak teruk lah. Cuma kadang aku teringat sangat air Milo. Aku suka gila Milo ais. Aku tak tahu kenapa. Tiba-tiba aku macam, yang nak Milo ais. Jom yang kita beli. Kadang-kadang kalau Jia teman aku kat rumah, adik ipar aku kan, Jia kan, cakap, Jia aku nak Milo ais, jom kita beli. Macam tu lah, macam sangat random aku punya craving aku. Tapi so far aku punya mengidam makanan tu tak ekstrim. Dia just okay.
boleh dicari lah, tak pelik-pelik lah aku mengidam. Alhamdulillah for that. Lepas tu second trimester, okay dah, itu je second trimester. Kita masuk kepada third trimester, which is sekarang ni. Sekarang ni aku dah 29 minggu 4 hari, and aku kena ambil air gula, kena minum air gula lagi. So sekarang aku tengah tunggu lah ni kan. Okay, so literally perut aku ni, Aku kan rendah, so aku bawa kereta kena ke depan, kursinya ke depan. So perut aku ni nak cecah steering dah. So sekarang ni sahabat Azmi tak dapat hantar aku sebab dia pergi FAT. Masalahnya KK ni tak payah pun bawa suami. Kalau kau boleh drive, kau drive je seorang-seorang, sebab ramai sangat. So kalau lelaki ni ikut, nanti kan dia memadatkan lagi KK tu. Unless lah kalau korang ada baby, dia bawa lah laki tu kan, lakinya tu function lah juga nak angkat baby ni. Kalau korang tengah pregnant lagi ke apa ke, kalau tak ada serious cases, then should be fine lah kalau pergi seorang. It's okay. Kadang-kadang kita kena jadi independent mommy. Memandangkan third trimester ni, perut aku dah besar, berat aku dah berat, tulang aku sakit. Dia bukan tulang, dia berikan muscle kat sebelah sini, kat muscle belah kiri tu kan. Ni kan tulang, dia muscle kat belah kiri ni sakit. Dia macam ketat sangat muscle tu. Rasa macam muscle tu macam macam terpenyek. So aku kena selalu buat stretching. Hari tu aku pergi, aku apa tu, book tukang urut. Akak tu dia urut memang sedap gila lah. So belakang aku dah kurang sakit, but dia still sakit, but dah much better than before. And then kaki aku dah gemuk. Kaki aku gemuk weh. Besar sangat kaki aku. Aku macam ni kaki aku ke. Tapi lengan biasa je lah. Lengan entahlah. Jari aku, cincin aku semua dah ketat. Ketat dah weh. Padahal aku pakai hari tu longgar tau, masa aku kahwin tu. Lepas tu pipi aku tembam, and I got double chin. And also aku low blood. Aku anemia. Nono kena anemia sebab aku, okay, doktor suruh makan ubat zinc copper tau. Zinc copper tu is a very powerful ubat untuk ibu-ibu yang anemia lah kan, sebab dia punya kandungan iron dia, zat besi dia sangat tinggi. So one thing about zinc copper ni, dia dalam besar tablet warna merah tu kan. So bila kau makan, kau telan, bila kau sendawa, dia akan rasa besi, rasa hanyir, rasa macam apa benda kau telan ni, macam tu. And then second, dia akan buat kau apa tu, constipation, sembelit, which is susah nak beri-beri. So kau kena banyak minum air, kena makan sayur-sayuran, semua-semua tu lah kan. And then aku hack, aku buat oatmeal, aku buat overnight oat, aku makan sayur, so that aku boleh berak paling maksimum pun 2 hari sekali. Lepas tu aku third trimester ni, aku sangat lapar. Dia nak makan, dia nak mengunyah je kerja. Aku tak tahu, padahal perut dah sempit tau. Dia pedih ulu hati. Sekali benda tak kena. Sebab organ-organ semua dah compress, dah dipenyek kan oleh baby kan. Dah ditekan kan. So aku rasa macam dia lapar tu lapar, tapi tak boleh makan banyak dalam satu masa. Dia kena makan sikit. Tapi boleh makan kerap, tapi kena ambil portion yang sangat sikit. Kitonyo ni jenis yang tak puas, makan kena the whole meal. So aku macam, aku makan slow, macam tu je lah aku buat kan. Ini minum air banyak. Aku minum air lemon. Aku buat air lemon campur dengan air suam, which is really good, best, life changing jugalah. And then also aku beli apa tu, belt, maternity punya belt tu kan. Ni aku beli kat Shopee. Nama dia Biohaven punya brand. Benda ni sangat function untuk yang third trimester. Tolonglah beli sebab perut aku dah berat sangat tau. So bila aku jalan, dia jadi sakit, sebab kulit tu dah stretch kan. So dia sakit. So aku kena something yang menampung perut aku. So aku belilah Biohaven. Aku tak tahu pun sebab tak ada orang yang review. Aku just trust my instinct je, aku beli kat Shopee. So aku tengok review, macam semua orang macam okay, semua macam best. Aku beli RM44. So aku rasa worth it sebab best pakai dia. Dia tak ketat tau. Dia menyelesakan perut anda. Macam tu. And then after that, third trimester apa lagi aku lapar, craving.
Craving manis-manis, aku suka makan pedas. Aku memang suka makan pedas sejak azali. Tapi bila dah masa aku yang first trimester tu, memang aku sangat nak pedas je setiap hari. Nak ayam gepuk, nak samyang, nak Maggi pedas gila. Macam tu tau. Aku makan Maggi pedas gila masa aku first trimester. Sebab aku nak sangat Maggi pedas gila tom yum tu. Bila aku makan aku nak nangis sebab aku terharu dapat makan. Tu ada aku craving benda pedas. Cuba teka. Kitanya dapat baby boy ke baby girl? That salah. Baby boy. Sebab okay lah, cousin Hazmi, wife dia baru lepas bersalin juga. And then tanyalah, apa Awin mengidam apa? Okay, kata Awin craving apa? Cakap lah, orang craving pedas lah. Sama lah, tanta baby boy. Sekali betul weh, baby boy. It's a boy. It's a boy. Dia punya simptomnya baby boy, benda ni tak adalah percaya 100%, but majority kau akan craving pedas. Lepas tu emotional damage kau damage, tapi tak seteruk kau pregnant baby girl. Baby girl teruk. Macam tu kan, kebanyakan aku tengok orang kan. Lepas tu kau mau cool, dia tak ada macam gelabah. Aku cool tu, boleh lah cool. Cuma kau merajuk lah kan. But aku macam aku nak terkejut pun macam macam aku dah malas nak fikir. Faham tak? Dia macam tenang. I don't know, maybe orang lelaki-lelaki semua tenang kot. I don't know, maybe bapak dia tenang kot, si Azmi. Sudah tu aku perutnya tinggi lah. Perut aku tinggi, bulat. Macam tu lah. So itulah tanda-tanda baby boy. And then lagi dia mukanya glowing. Glowing ke guys? Dia kan glowing, dia swelling muka. Tapi yelah, kulit aku memang jadi flawless. Kalau jerawat pun just a tiny bump macam tu je. Ini rambutnya lebat. Rambut aku lebat. Macam tu. Lepas tu itu je lah dia. I think itu je lah trimester, second trimester and then first trimester aku punya journey throughout my pregnancy. It was a very, nak kata enjoy tak enjoy sangat. Dia punya experience dia new experience lah, something new. Benda baru untuk aku. Aku tak nervous tau. Aku cuma macam still tak believe, still tak percaya yang aku dah pregnant, dah bumil. Dia macam, aku rasa macam aku tak discover lagi dunia ni. Susah. Tak apalah, tunggulah anak ni keluar, mesti kita discover sama-sama ya anak. Macam tu lah. And then aku rasa tak sabar nak beranak. I know dia sakit. Aku pun tak rasa lagi kan sakit macam mana kan. Tapi aku tak sabar nak bersalin. Nak bersalin. Nak bersalin, nak jumpa baby boy. Baby A. So begitulah. Okay guys, see you when I see you. So I think aku buat vlog untuk, nantilah aku buat vlog what's inside my hospital bag. Segala kejadah tu lah. Kalau aku rajin guys. And doakan aku guys. Bye guys. Thank you for watching. 사랑해요. And to all mommies out there, we can do this. We can do this guys. Jangan risau guys. Ini semua temporary. Gemuk kau punya apa tu yang tak glow up tu, it's temporary. Gunalah duit laki anda untuk mencantikkan diri anda. Okay guys, take care. Doakan yang terbaik untuk kami semua, untuk baby A. Doakan aku supaya dipermudahkan segala urusan sepanjang pregnancy dan juga untuk bersalin nanti. And then thank you for watching. Assalamualaikum. Bye.